warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munirah binti Muhammad, nombor matrik 8701090352900001, pelajar dari OUM Shah Alam. Ingin membentangkan tugasan saya HBEC 2703 Sains dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak bagi sesi September 2025. Tugasan ini berkaitan dengan papan pendidikan piramid makanan. Objektif pembelajaran bagi tugasan ini: 1. Kanak-kanak dapat mengenal pasti dan menyusun kumpulan makanan mengikut piramid makanan dengan tepat, membetulkan salah tanggapan yang sering berlaku tentang makanan tertentu. 2. Kanak-kanak dapat memahami bahawa piramid makanan membantu memilih makanan seimbang dan membezakan makanan yang perlu diambil dalam kuantiti yang berbeza untuk kesihatan optimum. 3. Kanak-kanak dapat menerangkan kepentingan setiap kumpulan makanan yang menyokong pertumbuhan dan tenaga harian serta membuang mitos bahawa makanan manis atau berminyak harus dielakkan sepenuhnya. 4. Kanak-kanak menunjukkan sikap positif terhadap pengambilan diet seimbang dan kesedaran awal tentang pemakanan sihat. Objektif ini disokong oleh teori pembelajaran konstruktivis Piaget dan Vygotsky yang menekankan pembinaan pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Teori ini sesuai kerana aktiviti menyusun dan mengenal kumpulan makanan secara aktif memberi peluang kepada kanak-kanak membina konsep sebenar sekaligus membetulkan gambaran salah sebelumnya. Piramid makanan ini mengandungi tajuk piramid makanan. Ada 4 aras, iaitu aras 1 vitamin dan mineral, aras 2 karbohidrat, aras 3 protein, aras 4 lemak, minyak, gula dan garam. Dalam papan pendidikan piramid makanan ini juga terdapat roda yang boleh diputarkan mengikut aras yang dikehendaki. Guru akan memperkenalkan setiap aras yang ada di papan pendidikan piramid makanan, iaitu aras 1 vitamin dan mineral, aras 2 karbohidrat, aras 3 protein dan aras 4 lemak, minyak, gula dan garam. Setiap aras mempunyai item-item yang telah ditetapkan. Contohnya aras 1 vitamin dan mineral mempunyai sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan ini yang paling banyak perlu dimakan. Seterusnya, aktiviti yang boleh dijalankan bersama kanak-kanak adalah menampal dan mencantumkan kembali mengikut aras yang telah ditetapkan. Guru akan mencabut satu persatu setelah kanak-kanak mengingat semua aras yang telah diberikan. Okey, seterusnya, step yang pertama, kanak-kanak akan memutarkan roda piramid makanan. Penunjuk menunjukkan ke aras 4 lemak, minyak, gula dan garam. Jadi, kanak-kanak akan mengambil semua gambar yang ada di dalam kotak 4 dan menampalkan mengikut susunan yang telah diberikan. Seterusnya, aras 1 vitamin dan mineral.
Begitulah seterusnya. Aktiviti seterusnya, kanak-kanak akan menggoncangkan magic box untuk menentukan sama ada telur yang diambil adalah makanan berkhasiat dan bukan berkhasiat. Dan kanak-kanak akan menamparkan dekat makanan berkhasiat ataupun makanan yang tidak berkhasiat. Contohnya, telur ini dipecahkan dan ini adalah gambar burger. Gambar burger merupakan makanan yang tidak berkhasiat. Kanak-kanak akan menamparkan makanan yang tidak berkhasiat di bahagian yang telah ditetapkan. Bola yang kedua, gambar susu. Susu adalah makanan yang berkhasiat. Begitulah seterusnya. Buah-buahan. Okey, alas yang kedua ada apa? Nasi, roti, biji-biji. Okey, lepas tu alas yang ketiga ada apa? Ikan. Okey, alas yang keempat ada apa? Gula-gula. Okey, boleh ingat tak? Boleh ingat. Okey, jom kita naik sebelum kita cabut dulu ya. Nanti awak kena tekankan roda dulu. Lepas tu awak pilih alas mana yang awak dah dapat. Piramid makanan, baru kita tahu dekat mana dapat. Okey, apa-apa?
protein. Mana protein? Alas yang ketiga. Okey, alas ketiga apa? Ni. Ambil tambah. Okey. Alas apa ni? Ketiga protein. Kita tak tahu sekali. Okey, apa tu kawan-kawan? Okey, Fatimah coba tambahkan kat mana? Okey, good. Kita tak tahu Aizah. Okey, siapa tu? Alma. Bocah. Kita minta kawan. Sini, ha. Okey, dah. Boleh ambil satu. Buka. Okey, sudah pecah dah. Okey, gambar apa tu? Gambar apa ni kawan-kawan? Ha? Burger. Okey, berkhasiat ke tak berkhasiat? Okey, jadi kita kena dapat kat mana? Dari mana, Laura? Belah tak sihat. Okey, ada tampan. Okey, betul tak kawan-kawan? Okey, tepuk tangan untuk Laura. Refleksi pengajaran. Kekuatan tugasan adalah penggunaan bahan visual yang menarik dan berwarna-warni serta aktiviti menggunting, menampal yang efektif dapat menarik minat kanak-kanak dan memperkukuhkan pemahaman mereka terhadap piramid makanan selaras dengan teori Multipurpose Intelligence Gardner dan teori pembelajaran sosial Bandura. Walaupun begitu, terdapat juga kelemahan dalam aktiviti yang sangat panjang menyebabkan sebahagian kanak-kanak hilang fokus. Cadangan untuk memperbaiki pelaksanaan adalah refleksi berterusan, penting untuk meningkatkan kemahiran dan keberkesanan pengajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak. Sekian, terima kasih.